Buat pertama kalinya, satu dokumen mengumpulkan data komprehensif tentang bagaimana mikro dan nanoplastik merebak melalui biosfera, memasuki rantaian makanan dan membahayakan kesihatan manusia dan ekosistem. Laporan ini merupakan hasil analisis interdisiplin yang meluas yang merangkumi aspek ekologi, iklim, perubatan, fizikal, dan kimia daripada kesan berbahaya yang dikenakan oleh mikro dan nanoplastik terhadap biosfera dan kesihatan manusia. Ancaman global yang dihadapi oleh manusia memerlukan tindakan antarabangsa yang bersatu padu. Dan hari ini, kita mempunyai hala tuju yang jelas. Terima kasih kepada kumpulan saintifik ALLATRA, kita bukan sahaja mengenali masalah, tetapi juga memahami sifat fizikalnya yang mendasarinya, iaitu cas elektrik yang memberikan kuasa pemusnah kepada nanoplastik. Dengan menangani punca ini, iaitu dengan menghapuskan cas tersebut dan melucutkan senjata pembunuh, kita boleh memberi peluang kepada biosfera dan diri kita sendiri untuk menang. Jadi, kita mesti menggunakan masa yang masih ada. Dan ini bukanlah satu keterlaluan. Kebolehan kognitif kita merosot dengan pesat, dan ini serius. Ia adalah hasil daripada nanoplastik yang terkumpul di dalam otak kita. Anda mungkin sudah menyedarinya dalam diri anda dan orang yang rapat dengan anda. Melainkan kita bertindak, ia hanya akan bertambah buruk tahun demi tahun. Dan sekarang, anda akan mengetahui sebabnya. Zaman kepupusan intelektual. Sepanjang abad ke-20, saintis memerhatikan satu trend. Sejak tahun 1932, skor IQ semakin meningkat. Fenomena ini dikenali sebagai kesan Flynn. Walau bagaimanapun, dalam kalangan generasi yang lahir selepas tahun 1970-an, peningkatan IQ telah berbalik kepada penurunan secara beransur-ansur. Ujian IQ wajib untuk anggota tentera di pelbagai negara menunjukkan penurunan skor sejak pertengahan 1990-an. Menurut satu lagi kajian yang dijalankan antara tahun 2006 dan 2018 di Northwestern University, rakyat Amerika menunjukkan penurunan IQ merentasi 3 daripada 4 bidang kognitif. Penurunan purata IQ ini telah digelar kesan Flynn terbalik. Pada tahun 2025, skor pelajar sekolah menengah AS dalam ujian matematik dan bacaan utama menurun ke tahap terendah yang pernah direkodkan. Skor matematik purata mereka adalah yang terburuk sejak versi ujian semasa diperkenalkan pada tahun 2005. Manakala skor bacaan adalah yang terendah sejak ujian bermula pada tahun 1992. Trend yang serupa telah diperhatikan di negara lain. Penurunan IQ yang berterusan sehingga hari ini. Skor kecerdasan tidak lagi meningkat. Ia perlahan-lahan tetapi pasti menurun. Tetapi apakah yang tersembunyi di sebalik trend yang membimbangkan ini? Satu korelasi penting yang menonjol. Penurunan purata IQ bertepatan dengan peningkatan eksponen dalam pengeluaran plastik dan pencemaran. Lihat graf. Lebih banyak plastik, dan oleh itu lebih banyak mikro dan nanoplastik dalam alam sekitar, lebih rendah IQ. Ini menunjukkan hubungan yang jelas antara peningkatan jumlah plastik dan penurunan kebolehan kognitif. Dan itu sangat membimbangkan. Ini bukan sekadar korelasi statistik. Memandangkan pengeluaran plastik telah melonjak naik, pendedahan harian kita kepada mikro dan nanoplastik telah meningkat bersamanya. Zarah plastik yang bercas boleh melalui halangan biologi dengan mudah, termasuk penghalang darah otak. Sebaik sahaja berada di dalam otak, zarah nanoplastik terkumpul bukan sahaja di dalam neuron, tetapi juga di dalam sel glial, sel yang menyuburkan dan melindungi neuron dan membantu membentuk sambungan saraf. Terdapat lebih banyak sel glial di dalam otak berbanding neuron itu sendiri. Nanoplastik yang bercas elektrostatik mengganggu fungsi sel glial, mencetuskan keradangan dan tekanan kronik. Mencetuskan kitaran kemusnahan berterusan di dalam otak itu sendiri. Bagi otak, tekanan kronik dan keradangan umpama komputer yang berjalan pada bateri yang sangat rendah. Apabila bateri hampir kehabisan kuasa tetapi berpuluh-puluh program masih berjalan.
Sistem akan bertukar kepada mod penjimatan kuasa secara automatik, menutup aplikasi yang memerlukan tenaga berlebihan untuk mengelakkan terlalu panas atau pembekuan. Otak kita berfungsi dengan cara yang sama. Apabila tekanan dan keradangan mencapai tahap kritikal, otak, seperti komputer, akhirnya akan menutup kawasan yang paling memerlukan tenaga untuk terus hidup dan menjimatkan tenaga. Yang pertama berhenti berfungsi ialah korteks prefrontal, bahagian otak yang paling muda dan paling kompleks. Ia dianggap sebagai pusat kawalan yang bertanggungjawab untuk fungsi penting seperti kecerdasan, pengawalaturan tingkah laku, dan keupayaan untuk berfikir secara logik, konsisten, dan rasional dengan membandingkan fakta dan membuat kesimpulan. Bahagian yang paling berbahaya ialah penutupan korteks prefrontal berlaku secara senyap, tanpa kesedaran kita. Dan kita tidak akan menyedarinya. Otak akan beralih kepada program survival asasnya. Sistem tindak balas pantas purba, sistem limbik, mengambil alih. Struktur utamanya, amigdala dan hipotalamus, mencetuskan tindak balas melawan, melarikan diri, atau membekukan pantas. Impulsif dan tanpa masa untuk refleksi. Sistem ini akan tetap aktif untuk seketika kerana otak mengenal pasti mereka sebagai kritikal untuk terus hidup. Akibatnya, pembuatan keputusan yang rasional memberi laluan kepada panik. Kreativiti dan kecerdasan digantikan dengan degradasi dan kebosanan. Empati pudar digantikan dengan sikap acuh tak acuh atau agresif. Zarah plastik bercas elektrostatik yang memasuki otak berinteraksi dengan membran neuron, mengaktifkan mikroglia, dan secara berterusan mencetuskan tekanan oksidatif dan keradangan kronik. Tekanan yang berpanjangan secara literal membentuk semula otak. Dalam korteks prefrontal, pusat analisis dan kawalan, sambungan saraf menjadi lemah dan hancur. Perubahan serupa berlaku di hipocampus, kawasan yang bertanggungjawab untuk ingatan dan pembelajaran. Sambungan saraf semakin pudar dan hipocampus merosot. Dalam amigdala, pusat ketakutan dan kebimbangan, sebaliknya berlaku. Sambungan menjadi lebih kuat, kebimbangan dan agresif semakin meningkat, dan serangan panik mungkin berkembang. Otak menyusun semula dirinya. Daripada berfikir dan menganalisis, ia mula beroperasi berdasarkan naluri. Dengan berbuat demikian, ia kehilangan keupayaan untuk mengenali bahaya sebenar dan bertindak balas dengan sewajarnya. Ini bukan reaksi sementara. Ia adalah penstrukturan semula asas otak. Keupayaan untuk pembelajaran, kerjasama dan membuat keputusan yang rasional merosot. Ini mungkin membantu menjelaskan trend global yang kita lihat hari ini dalam masyarakat. Penurunan purata kecerdasan, peningkatan kebimbangan dan kemurungan, peningkatan keagresifan, impulsif dan isu-isu dalam hubungan sosial. Apabila jumlah plastik dalam persekitaran terus meningkat, kesan Flynn terbalik hanya akan menjadi lebih ketara. Orang ramai bukan sahaja akan menjadi kurang bijak, mereka tidak akan menyedarinya. Mereka akan menjadi tawanan realiti yang diputarbelitkan oleh otak mereka sendiri. Akibatnya, manusia akan kehilangan keupayaan untuk melihat dunia, peristiwa dan juga ancaman yang jelas dengan secukupnya. Mereka tidak lagi dapat menghubungkan fakta secara logik dan oleh itu akan kehilangan keupayaan untuk membuat keputusan yang bijak. Itu akan menandakan berakhirnya pemikiran manusia. Kemerosotan kognitif kita sudah berlaku. Ini bukan ramalan, tetapi realiti. Plastik menjadikan kita kurang bijak dan kurang berkemampuan untuk bertindak balas terhadap krisis. Mereka merosakkan kawasan otak yang bertanggungjawab untuk ingatan, perhatian, penyelesaian masalah dan kreativiti. Kebolehan yang sangat diperlukan untuk mencapai kejayaan saintifik dan mencari jalan untuk meneutralkan ancaman yang ditimbulkan oleh mikro dan nanoplastik. Dan kita mempunyai sedikit masa lagi untuk membuat keputusan yang tepat. Namun, kehilangan kecerdasan bukanlah yang terburuk yang menanti kita. Pendedahan berpanjangan kepada mikro-nanoplastik dan pengumpulannya di otak yang membawa kepada kegagalan beransur-ansur. Walaupun fungsi kelangsungan hidup kita yang paling asas. Dalam erti kata lain, kita berisiko kehilangan bukan sahaja keupayaan kita untuk berfikir, tetapi juga keupayaan kita untuk hidup. Dan jika itu kedengaran seperti keterlaluan, pertimbangkanlah binatang itu. Oleh kerana jisim badan mereka jauh lebih kecil,
kepekatan plastik dalam otak mereka jauh lebih tinggi. Mereka sudah hidup di dunia yang kini kita masuki dengan pantas. Mikroplastik boleh memasuki badan lebah melalui kutikelnya yang nipis atau bersama makanan. Dan dalam masa hanya 72 jam, ia sampai ke otak. Dari situ, seperti pada manusia, ia mencetuskan kerosakan sinaptik, neuroinflamasi, kematian sel, dan gangguan neurotransmitter. Lebah kehilangan jisim badan, metabolismenya menjadi perlahan dan imunitinya menjadi lemah. Deria bau, ingatan dan navigasinya mula merosot. Dan lebah berhenti mengenali koloni mereka sendiri dan tidak lagi dapat mencari jalan kembali ke sarang. Dengan pendedahan yang berpanjangan kepada nanoplastik, kerosakan menjadi membawa maut. Sistem saraf lebah runtuh di bawah tekanan dan ada yang mati begitu sahaja semasa penerbangan. Lihat foto ini. Anda dapat melihat otak lebah yang telah ditembusi oleh nanoplastik. Jumlah nanoplastik ini sudah cukup untuk menyebabkan gangguan kognitif yang serius pada lebah. Apakah titik kritikal yang mana, seperti lebah? Kita mula mengenali dunia di sekeliling kita dan mati dalam perjalanan pulang. Jika tiada apa-apa yang berubah, ini adalah masa depan yang menanti kita. Penting juga untuk mengakui bahawa tiada tahap selamat bahan kimia ini di dalam badan. Jadi, walaupun manifestasi mungkin mengambil masa pada dos yang lebih rendah, ia tidak kebal bahawa pada dos yang lebih rendah ia selamat untuk mengalaminya. Mengapa ia penting? Saya fikir ia penting atas banyak sebab kerana sebaik sahaja kita menentukan ambang batas. Pelbagai kumpulan berkepentingan khas akan berhujah untuk mengekalkan kepekatan mikronanoplastik di bawah tahap itu. Sama ada di dalam tanah atau di dalam air atau apa sahaja itu. Dan apa yang dimaksudkan ialah kita dibenarkan mempunyai beberapa tahap mikronanoplastik dalam sumber kita, udara, tanah, air dan sebagainya. Tetapi ia adalah impak kumulatif, kita perlu ingat. Ia bukanlah ambang tertentu pada bila-bila masa dalam sumber apa sahaja yang kita makan. Tetapi ia adalah impak kumulatif dalam otak kita. Dan kita tidak tahu itu, sejujurnya, kerana ia adalah faktor masa yang akan berbeza bagi saya berbanding seorang. Kanak-kanak kecil yang tidak mempunyai otak yang berkembang sepenuhnya berbanding otak dewasa. Mari kita ingat bahawa satu zarah nanoplastik dalam tubuh manusia tidak bersamaan dengan satu sel mati. Selepas memusnahkan satu, zarah yang sama tidak berhenti. Ia terus bergerak melalui badan, membunuh satu demi satu sel. Jadi, walaupun jumlah nanoplastik yang paling kecil akan merosakkan otak. Dan itulah sebabnya tiada kepekatan yang selamat dan tidak akan pernah ada. Satu-satunya perbezaan terletak pada kadar kemusnahan. Iaitu, lebih banyak nanoplastik, lebih cepat prosesnya. Zarah-zarah plastik ini memusnahkan biosfera dan sel-sel dalam badan kita. Mereka merosakkan organel dan biomolekul, termasuk mitokondria dan DNA, yang membawa kepada pengurangan pengeluaran tenaga. Mutasi genetik, kerosakan sambungan saraf, dan gangguan isyarat otak yang mengawal selia organ dan fungsi penting kita. Semua ini berlaku secara tidak disedari semasa kita menjalani kehidupan seharian kita. Namun, di dalam otak, kemusnahan sistemik senyap sudah pun berlaku. Persoalannya, adakah kita sebagai manusia akan mengenali skala penuh ancaman ini dari semasa ke semasa dan mencari jalan untuk melucutkan keupayaan mikro dan nanoplastik untuk mengumpul dan mengekalkan cas elektrik?